Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Kemunculan bekas suami Kak Nona dikenali sebagai Pak Edi yang mendedahkan tentang isu dihadapi anak perempuan mereka telah menjadi perhatian ramai sebelum ini. Namun kata Kak Nona atau nama sebenarnya Ros Azlina Rosli, perkara itu telah pun diserahkan kepada pihak berkuasa dan masih dalam siasatan lanjut. Sementara itu, adiknya iaitu Kak KM telah menganjurkan rumah terbuka namun tidak menjemput Kak Nona ke sana. Kata Kak KM, keputusan itu ada kaitan dengan isu melibatkan anak saudaranya. Selaku ibu saudara, dia juga amat terkilan setelah mendengar kejadian yang berlaku diberitahu oleh anak Kak Nona. Saya memang tak jemput dia, Kak Nona. Sebelum ini dah berbaik, tetapi apabila timbul isu pasal anak, saya memang tak sokong tindakan dia. Memang tak nak jumpa dia. Kata Kak Nona, anak aku urus bukan kau. Jangan masuk campur. Mind your own business. Meskipun sudah berbaik pada Ramadan lalu, kini hubungan dua beradik itu kembali renggang, malahan pada Selasa lalu. Rupanya Kak Nona telah menghantar notis tuntutan saman LOD kepada pihak Kak KM dan Pak Edi. Ia adalah rentetan daripada perbuatan mereka yang dilihat seakan-akan mengeruhkan keadaan apabila bercakap tentang isu itu kepada umum. Bersamaan perkongsian dengan M-Star Online, Kak Nona berkata reputasi seakan tercalar kerana ada yang sudah mula menyifatkan sebagai ibu tidak bertanggungjawab. Bukan saja kehilangan pengikut di media sosial, malahan bisnesnya juga turut terjejasama. Sudahlah, kurang hajar dengan saya dan tiada panggilan Kak Nona sahaja sekarang. Jangan nak tunjuk jadi pelindung anak saya, sedangkan saya sebagai ibu kandung masih ada. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.